Dan sekarang Mami akan tunjukkan cara kita nak buat bihun goreng daging untuk juadah berbuka. Ni bahan untuk kita blend. Kita ada bawang putih 5 ulas, cili padi 2, bawang besar 2 biji, bawang merah besar kita ada 3 biji. Okey, sekarang kita akan masukkan minyak dalam 100 ml. Masukkan bahan yang kita blend tadi. Bismillah. Cili giling 2 sudu makan. Daging yang kita dah hiris nipis. Sambal halia 1 sudu makan. Sos cili 2 sudu makan. Sos tomato 1 sudu makan. Sos tiram 1 sudu makan. Kicap pekat 1 sudu. Apa dia? Tak ada apa. Saja rindu kamu. Tudung curi kat mana? Pinjam tudung Atira. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita masukkan fish cake, fish ball, sedikit udang kering yang telah di blend, kubis. Masukkan bihun yang telah direndam dengan air sejuk. Sedikit sawi, sedikit tauge. Okey, inilah hasilnya bihun goreng daging dalam segmen satu resepi satu cerita.